Assalamualaikum semua. Baru-baru ini, Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah Maqdis di sekolah saya telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan Iftar Perdana. Jadi, jom kita saksikan rangkuman majlisnya dalam VT yang disediakan ini. Apakah pendapat awak ataupun apakah perasaan awak tentang majlis iftar perdana pada hari ini? Saya ucapkan syukur Alhamdulillah kerana pada tahun inilah untuk tahun 1447 Hijrah, Ramadan yang ke-24 23 okey, dapat kita mengadakan majlis iftar perdana bersama semua murid-murid Islam, khususnya juga dibantu dapat dihadiri oleh ibu bapa dan kerjasama antara guru-guru juga amat kata menyeronokkanlah. Hari ini saya rasa suasana meriah, ramai. Kita dapat sambutan lah daripada para pelajar, ibu bapa serta guru-guru. Alhamdulillah, satu program yang amat baik sebenarnya. Program ini merupakan satu program tahunan daripada panitia lah,
pendidikan Islam terutamanya, yang salah satunya dapat mengeratkan silaturahim di antara murid dan juga serta ibu bapa lah. Pada saya okey lah, best lah. Seronok dapat bonding dengan kawan-kawan. Lagipun last year dengan cikgu-cikgu. Asyik sungguh gembira bersama cikgu-cikgu dan anak murid. Okey, pada malam ni saya berasa sangat gembira kerana berpeluang datang ke majlis berbuka puasa di sekolah. Saya rasa bangga lah sebab dapat iftar dengan kawan-kawan ramai. Dapat meluangkan masa dengan kawan-kawan dan dapat menyertai program ini. Makanan pun sedap-sedap, cukup untuk semua. Kemudian makanan pun sedap. Kenyang makan, puas hati. Siap boleh bawa bungkus lagi makanan. Best lah datang dapat kenangan. Harapan saya agar program-program yang sebegini akan terus dianjurkan di sekolah untuk memastikan kemenjadian murid itu berlaku sentiasa. Nak makanan pun sedap. Untuk menggalakkan murid-murid dan juga semua warga Malaysia memanfaatkan malam Lailatul Qadar lah. Pahala pun dapat. Sangat gembira. Dapat experience yang baru lah. Kuih ada, buah ada, nasi ada, mi ada, spaghetti ada. Semua cukup. Boleh spend time makan ayam. Mudahkan untuk akhirkan sumbangan duit raya, untuk eratkan hubungan dan juga ibu bapa yang hadir pada hari ini, jadi satu usaha yang baik daripada pihak sekolah sebenarnya. Siapa rasa makan tak cukup boleh tambah lagi top up. Okey, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak sekolah kerana menjemput saya. Terima kasih lah, terima kasih lah pada pihak sekolah kerana jemput ibu bapa kan untuk puasa. Dan dengan kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat hari raya untuk semua.